apa jadi dalam otak bila kita overthinking. Pernah tak awak rasa penat padahal badan tak buat apa-apa pun? Bukan lepas angkat berat, bukan lepas berjalan jauh, tapi bila malam tiba, kepala rasa letih sangat, fikiran pun jadi bercelaru, pusing, cerita lama seolah-olah diulang-ulang. Dalam sains, keadaan ini dipanggil mental fatigue. Kajian menunjukkan bahawa punca selalunya bukan akibat daripada kerja fizikal, tapi satu rangkaian otak yang terlalu aktif. Apa nama dia? Nama dia ialah Default Mode Network, DMN. Dalam otak manusia ni ada satu rangkaian saraf besar yang dikenali sebagai Default Mode Network, atau ringkasnya DMN. Rangkaian ini bukan rosak, dia sebenarnya normal, dan penting. DMN ni dia aktif apabila kita termenung, bila kita imbas peristiwa yang lepas, kita bayangkan masa depan, kita fikir tentang diri sendiri, dan kita cuba faham emosi dan niat orang lain. Pendek kata, mood ni lah mood dunia dalaman otak kita. Dunia dalaman otak. Daripada kajian imbasan otak, fMRI menunjukkan bahawa DMN ni dia aktif bila kita tak fokus tugasan luar, dan sepatutnya aktiviti itu menurun bila kita bekerja, membaca atau menyelesaikan masalah. Masalahnya, dalam individual yang kuat rumination dan worry, risau, kajian mendapati DMN ni dia tak tutup suis dengan betul. Dia terus hidup walaupun kita patut berehat. Bila DMN terlalu aktif, otak mula fokus berlebihan pada aku. Jadi aku buat salah apa dulu? Kenapa aku macam ni? Apa akan jadi kalau nanti aku gagal? Kajian neuropsikologi menunjukkan DMN yang hyperaktif akan membesarkan kesilapan yang kecil, mengulang memori yang negatif, menjadikan ancaman remeh nampak serius, dan memicu self-blame dan self-criticism. Overthinking ni rasa dia sangat real, walaupun logik dia lemah. Walaupun orang luar kata kau ni overthinking je, kau fikir je. Sebab pada tahap otak, ini bukan imajinasi. Ini adalah aktiviti neuron yang benar-benar aktif. Jadi otak sedang bercerita kepada dirinya sendiri tanpa pengarah, tanpa butang berhenti. Dan cerita ni selalunya berat sebelah ke arah negatif. Dia berat sebelah ke arah negatif. Jadi DMN ni dia guna banyak tenaga metabolik otak. Banyak pakai tenaga. Jadi kajian menunjukkan otak hanya 2% daripada, lebih kurang 2% daripada berat badan kita. Tapi kita guna 20% daripada tenaga tubuh kita. Jadi aktiviti mental yang berulang ni meningkatkan penggunaan tenaga, iaitu penggunaan glukosa dan oksigen. Sebab tu kalau overthinking ni buatkan awak rasa letih mental, kosong emosi, susah fokus, susah tidur walaupun badan penat. Ini bukan drama tau. Ini neurofisiologi sebenar. Jadi overthinking bukannya tanda awak lemah. Ia tanda otak awak terperangkap dalam mode dalaman dan gagal bertukar ke mode fokus. Jadi apa yang penting? Yang pentingnya macam ni berita. Masalah ni bukan unik pada satu penyakit saja.
Sains panggil overthinking sebagai masalah transdiagnostik. Transdiagnostik. Ia wujud dalam kemurungan, dalam anxiety, burnout, PTSD dan banyak lagi. Dalam video seterusnya, kita akan bincangkan kenapa overthinking muncul hampir dalam semua gangguan emosi dan kenapa rawat punca otak lebih penting daripada positifkan fikiran. Kita perlu rawat punca otak tu. Kalau awak lemah, kalau awak pernah rasa begini, awak tak sendirian. Ini bukan salah awak. Jadi tunggu video yang seterusnya.